Okey guys, Assalamualaikum dan salam sejahtera guys. Okey, selamat pagi. Okey, Sarituk kami kat berjalan ke Bintulu guys. Laban Sarituk cuti Raya Cina CNY Sarituk. So kita nak kawak kita berjalan Sarituk. Okey, kita akan mengadakan trip cutian bajet guys. Okey, ke Bintulu. Okey, kita nak bergerak awal. Harap-harap hari ni dekat pantai Tanjung Batu tak penuh guys. Kita nak BBQ apa semua ke sana. So kita nak berjalan. Okay guys, jom let's go. Alright guys, so kita dah siap simpan barang, dah berkemas. So kita nak bergerak ke Bintulu. Menangkan hari ni kita cuti guys. Happy holiday hari ni guys. Okay, tengah busy ni guys. Indai tuai kita lagi busy. Kalis, nak pergi mana Kalis? Bintulu. Buat apa? Nak pergi spring. Ya, pergi spring. Dan ada kakak Alisha. Hari ni mereka berdua saja guys. Mereka berdua saja. So kakak-kakak dia orang tak ada, balik kampung. Okay, kita nak cuti jap. Sementara kita cuti hari ni, kita nak jalan-jalan. Okay guys, jom. Semoga dipermudahkan perjalanan dan selamat pergi dan balik. Alhamdulillah. Okay, Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Okay guys, so kita nak singgah dulu di apa ni, di Anjing Selera Belengian. Kita singgah pergi tandas sekejap. Okay, lepas ni baru kita nak teruskan perjalanan ke Bintulu. Okay guys, inilah medan Anjing Selera Belengian, perhentian di bulatan sebelum kita nak ke Bintulu. Okay, okay, sana jalan kita nak ke Bintulu. Balai polis ada ke depan tu je guys. So kita singgah di sini dulu. Kita nak berehat sekejap. Nak pergi tandas sana pun ada guys. Sini kita nak masuk ke Pekan Belengian sekejap. Kita nak tengok ada kedai buka tak. Hari ni Chinese New Year guys. Kita tengok sama ada kedai ada buka ke tak. Ada market Belengian. Market lama Belengian guys. Oh, ada kedai kunci. Kedai kunci siapa? Ada kedai kunci guys. Okey, lepas ni kita nak singgah. Kita nak tengok tebingan Belengian sekejap. Kita nak pergi tebingan Belengian. Oh, sudah berubah wajah. Mana tempat jalannya ni? Mana jalan Belengian? Sempit jalannya guys, tebingannya guys. Mantap stall. Ada kedai ya? Ada ya kedai? Open. Okay, kita reverse kat sini. Kita parking sekejap dekat sini guys. Okay guys, sekitar tebingan Belengian boleh mancing udang sini. Sungai Belengian. Tak panjang guys. Tempat kecil ya. Pekan Belengian. Alright. Sana ada pasar lama kat sana. Sana tu pasar lama guys. Pasar lama. Ni pun ada lagi pasar lama guys. Okay.
Alright guys, sini masih vibe pasar lama. So suasana dia bukan lama. So kita nak singgah kedai jap. Kita nak beli barang sekejap. Okay guys. Assalamualaikum. Alright guys, kita baru lepas berbelanja di Junrong. Jualan murah, pakaian murah di Junrong guys. Okay, so kita nak bergerak lagi, kita nak bersantai dulu guys. Okay, ni okay Galis. Okay tadi Galis dah beli baju dengan seluar kamu. Ya, saya nak cakap. Tunggu je Okey, mau nak cakap. Okey. Tekan. Jap. Jadi tek muka papa lah. Bawa sini. Jap. Ini muka dia pula. Okey, nah. Cakap pegang. Hati-hati pegang. Assalamualaikum. Kita nak bergerak ke mana? Tengok situ. Nak pergi berjalan lah. Kita nak pergi jalan-jalan. Kad Bintulu. Kad Bintulu. Yap. Okey. Terus dalam perjalanan Tengok gigi mata kau, gigi nampak. Dalam perjalanan nak tengok telinga tu, tak ambil sini. kita nak pergi Dia tengok hidung kamu. Ya. spring lagi. Okey. Beli spring. Spring ke ekor? Bisa nak ekor lah. Okay guys, so diorang ni nak pergi ke kedai Eko pula. Tahu Eko Medan ke Eko dekat The Spring sana. So lepas ni kita nak jalan, kita nak bergerak. So kita tengok dulu. Mana Alisha? Ya. Tu Alisha kat belakang.
Ya, mana tadi? Kau di kakak, aku bisa di kakak. Ha. Gimana Lisha? Eco shop. Eco Shop. Okay. Okay guys, kita gerak dulu guys. Alright. Okay guys, tadi lepas pergi Jurong, so sekarang nak pergi kedai Eco. Okay. Lepas Kedai Eco guys. Kita nak pergi kedai Eco. Okay. Eco kat bawah ni. So kita ada dekat Pasar Lama. Pasar Lama Bintulu. Dia berhadapan dengan Singkong. Berhadapan dengan Singkong di tebingan sungai saja guys. Okay, jom kita nak masuk ke dalam je. Beli barang sikit. Okay guys. Okay guys, so sekarang kita dah berada di Homestay Riverfront. So kita nak check in dulu guys. Okay. Jom. Jom lah. Kunci dah. So kita nak check in sekejap. Buka sah. Aku mama ambil tuala ni. Saya ambil tuala atas sana. Pergi. Ambil. Tiga kan? Baik. Masuk. Masuk ni. Ambil. Okey, jom. So jom. Yes. Cepat masuk. Kau lambat naik pula. Maju yang masuk. Okey. Okay guys. Kita nak naik kalish. Yeay. Muka semangat ni. Alright. Kita dah sampai. Okay, cepat keluar. Cepat. Ya, jom. Mama dapat tak? Okay, kita nak tengok bilik kita nombor 323. 323. Jom lah. 323. Dan. Sini, Kalis. Nah, Kalis. Nah, pegang. Tak sini. Okay, Assalamualaikum. Kunci ni. Ni kat benda ni. Alright. Okay. Kita masuk. Alright. Kita dah sampai guys. Oh, bilik yang besar. Okay, buka kasut. Alright guys, sekarang kita berada di Riverfront Homestay. Okay, tengok dia punya keluasan katil queen. Katil queen double. Kita booking di aplikasi Agoda. Kita dapat harga murah guys. Cuma RM50 lebih termasuk service charge. Tengok guys, view. Oh, kalau rindu nak mancing kapal kat bawah. Okey. Tengah menikmati pemandangan. Okey, cukup luas. Tengok. Kalau bawa family cukup luas guys. Oh. Okey. So dia punya katil. Okey. Ini ada water heater. So kita tengok bilik air dia guys. Alright. Dia punya cermin luas. Ada air daya. Seperti biasa ada ni guys. Okay. Bersih. Okay. Dia punya tandas sini. Tempat mandi.
Besar guys. Buah. Okay. Kalis nak pergi mana? Oh, nak kencing pula. Okay, oh. Ni betul-betul view dekat bawah tu. View kat bawah tu. Depot. Kapal besar. Oh. Sana kapal besar guys. Kapal besar sana. Ya, terdaja. Tuh, kursi Marine 5 kat seberang. Alright guys, so kita nak berkemas nak ke pantai Tanjung Batu lagi. Kita nak BBQ petang ni. Okay. Okay guys, okay. Kita dah sampai di pantai Tanjung Batu, Bintulu. So kita nak kemas, kita nak set up barang dulu kat belakang. Kita nak ambil barang lagi kat kereta. Tengah persiapan guys. Okay. Persiapan barang. So sekarang kita lihat sekarang ramai guys, masih ramai lagi. Okay, ramai guys. Okay, kita dapat tempat sini je. Okay, kita nak set up dulu. Kita nak ambil barang. Okay guys, so kita nak start buat arang. Okay. Kip, ya situ. Sana. Okay, kehadiran baby kita. Senyum kan? Woi, kena asap. Si baby si makan. Kena asap. Okay. Ini boleh ni ke sisi. Masak dia. Asap. Okay guys, so kita nak set up dapur. Kita nak set up dapur dulu guys. Hai. Bakak, saya ambil ban. Ini merek. Boleh asap. Kita bawa dapur guys. Oh, video tak? Cuma mata kau kali tak ya ombak pecah cuma mata diduduk kau. Tak banget. Alamak, pakai yang jejak kaki pula tu. Aduh. Muka kali pula. Alamak. Saya mana? Muka kali pula. Macam air kakak dia buat.
angkat sah. Ya angkat satu kan lebih ya. Biasa. Dah pun sikit bah. Dapat tak kan? Rasa ngomong Okay. Lepas ni kita nak masak. Tunggu sekejap Lepas ni kita akan masak-masak. Okay guys, jom kita start membakar. Masalah tepung simpan lebih. Kita rebuhkan meja. Oh, sungguh segar sekali suasana nyaman di pantai Tanjung Batu. Okay, sana pantai ramai pengunjung hari ini guys. Full house. Kat sana pun full house. Okay, kita cuma tempat sini saja. Okay, kat bawah ni. Kalis, kamu buat apa ni Kalis? Saya nak
Hmm? Buatan. Eh, Oh ya. apa namanya itu, Dek? Hah? Amna. Hai lo, hai. Hai lo, hai. Aju. Aju. Nenek nangga kelak, nenek nangga kelak. Aju. Ayo, bye-bye, Ah. bye-bye. Bye-bye, Pak Wo. Dengar aku air yang buka. Oh, bawa balik. Kursi lupa mbak lah. Chef tengah menggoreng kolesterol. Okay, Chef. Boleh. Ayam kunyit tepung terlupa bawa. Padam gini ya kawan. Okay. Kita punya menu hari ni. Okay. Sah. Balik sekali tangannya. Ayam butter. Ini bisa. Okay guys. Jemput makan. Butter ya bakar. Butter susu ya teh. Eh. Okay guys, so kita nak makan jap. Cantik go. Saya dah suruh ni sini. Sedap. Oh. Kau ni tak ya. Ya dah sekali dah serik sakit. Ya butter dah susu. Raya tu mana? Oh, ada butter. Bagi-bagi kat tu ni. Sama kebak tu. Saya hotel blower Ustaz. Jalan. Blower Ustaz. Blower ni. Blower hotel. Okay guys, okay. Menu kita ada ayam butter. Ayam butter. Blower belakang. Ayam butter. Okay. Ayam goreng. Ayam goreng, ayam bakar. Dekat di kawan kan Kita makan. Bismillah. Situ jalan. Dia kali depannya. Jalan. Mana? Mangkak ayam. Ayam lain mah. Yo, milih mana ni? Kak Ila. Kak Ila. Habis tahu si Kak Ila apa? Habiskan. Jadi ayah. Tak tahu. Ayam. Boleh. Bak ini ngolang kan dia. Iya Kak. Dengar lah. Yang ada belum apa tu? Jadi back ni. Ah, Baik pula. back. Dia okey makan sah. Mama dia. Dia nak Bau ni gigi manu alu masak. kau dah makan dah. Kau dah makan agak dia kan. Ah, makan dah. Main dengan Akib dengan Amnam ni. Jaga geng nun. Yang utip dia ajak keeper. Dia kau nak jalan dia kata kena spray. Lepas ni kita nak balik dulu. Lepas kita makan, lepas kita berkemas semua, kita balik dulu. Ke hotel, kita mandi. Lepas tu kita nak pergi spring. Kita nak jalan-jalan di The Spring. Baik, esok kita dah nak balik dah.
guys. So kita nak pergi. Sekarang kita berada di The Spring Bintulu. So kita nak jalan-jalan. Sekarang kita tak ada aktiviti lagi. Okay, kita jalan-jalan dulu guys. Okay. Okay, kita nak pergi main ke tempat permainan di atas, The Molly. Kita pergi main di The Molly di atas. Kereta api ke bawah guys. Ada kereta api di bawah. Alish, jom kita pergi permainan. Okay, kita nak pergi ke tempat permainan guys. Okay, nak tengok program boleh kat sini. Program dia memang cantik guys. Okay, tujuan kita nak pergi ke tempat permainan. Alright. Jom. Okay, nak pergi ke dalam. So kita nak top up dulu. Hei, jangan pun. Hei, jangan pun. Main lah. Pergi lah, main lah. Mak main ni. Kali tolak bawah situ. Tahu tak tolak kali. Main dengan sekali je. Dah. Dah. Bagi mama. Saya mau. Apa tu?
Kumpul out of service. Rosak. Kalis bawa bawa kalis mah. Alright guys, ada satu lagi tempat menarik, Kiss Tabasco Center. Kita tengok ada kereta di sini guys. Banyak kereta di sini. Okay, kalau nak main kereta ni kena bayar RM25 untuk 2 kali round pusing mall. Banyak guys, dia punya ada laluan tersendiri. Ni dia punya laluan. Okay. Tengok nanti ada kereta datang tak. Kita tengok dulu. Oh, semua dah full. Semua full parking. Okay guys, so kita nak balik lepas ni. Ni Halis dah tak sabar dan eskim Aicha. Saya Kita nak balik lepas ni sebab kat luar tu dah hujan. So kita dah selesai. Kita dah berehat awal malam ni. Ini dah tak sabar betul lah diorang ni, Alisha B Boba. Okay, kita berehat awal malam ni guys. Okay, go. Alright guys, so kita sekarang berada di Tugu Konsel Negeri Sarawak di Bintulu. Okay, kita nak ambil gambar budak ni jap. Kalis. Okay, dah situ. Kalis, berdiri. Okay, 1, 2. Okay, jap. Tengok dekat sini lah. Ni Kalis, dia ada tulis dekat sini. Sini Kalis. Tu. Diri kat situ, duduk situ. Duduk situ kamu. Okay. ini guys, Okay. Bintulu Sarawak. Zaman dulu Pak. Ya. Ini dah Bintulu Sarawak zaman Haris, tengok sini, Okay. inilah Bintulu Sarawak yang zaman dulu tu dia tahun yang Alright guys, so kita dah selesai check out. So kita nak jalan-jalan lepas ni, nak sarapan lagi. Hari ni kita balik dah guys. Okay, tunggu ada masa lapang dan terluang lagi baru kita akan jalan-jalan di Bintulu lagi guys. Ataupun aku nak trip pancing. Okay, kat belakang tu tengok guys, banyak kapal buat pancing. Pagi tadi dah banyak yang turun. So hari ni aku cuma dapat melihat dari jauh sahabat-sahabat yang turun mancing guys. Okay guys, terima kasih sudi menonton video ni. Okay, jumpa lagi di next video. Assalamualaikum dan salam sejahtera guys. Okay, thank you.